Mari kita lihat siapa yang kena. Dia banyak timbul guys. Timbul dekat sana, ke sana, kadang-kadang dekat sana, kat situ, banyak kali lah situ. Di situ kawasan situ memang banyak ni lah, banyak orang ke motor ke apa ke kan, kayu ke yang sangkut balik. So hari ni aku dengan anak aku, dia teman, dia kata apa hari ni nak gusti lengan dengan keli Afrika. So jom lah, main lah keli Afrika kat sini je. Belum ada kesempatan nak join apa tu, Atuk Rosman kat Sungai Kelang. Ada masa nanti boleh lah pergi Sungai Kelang pula kan. Lawan memang situ apa, nak battle betul-betul belah-belah kilo dari situ tu. Pernah lah dulu aku rekod 14 kilo kat situ, keli Afrika. Casting, teknik casting. Tapi ni kita orang teknik bottom. Ambil je itu. Ya nanti kita tunggulah strike kan. Tu macam dah kena tu. Jadi dah usik tu. Yang rock satu lagi sana tu. Angin Angin lah. Tapi kalau keli Afrika ni dia sembat terus. Tak ada maaf kan. Dia tak ada cuit-cuitnya. Dia sembat je terus. Memang melengkung lah. Sujud terus rod. Okay, apa-apa kita nantikan guys. Tunggu. Dua je mak. Banyak kali dah makan tak dekat. Nyanyi lagu kumpul. Tadi sana, ni sini. Buat suspend betul lah. Kan? Lumrah lah, ada hari dapat strike. Ada hari dia bagi loceng-loceng je. Dia bagi tengok loceng je. Apa yang penting cuba mancing. Dah lama mancing. Sembat je ni. Tak payah buka loceng, sembat je. Terus sembat. Umpan habis. Umpan ada lagi? Tambah umpan. Tak apa dah. Yang penting okey try kot. Tambah umpan. Sini. Sekejap. Baik tu. Belum lagi. Sembat terus. Let's go. Betul. Woi, dah tepi. Woi, besar dia. Woi.
Jap. Layan dulu. Layan. Tangkap kat mana tu? Itulah Papa cakap. Sabar, jangan tegang sangat. Tembak. Ada. Kat mana? Jap. Layan dulu. Ya. Weh, hawan. Haruan. Rezeki haruan. Jap. Ya, sikit. Belum masuk. Dia tak masuk. Haruan ke? Kompak Mana ada haruan? Tu. Jap. Tu, belayar tu kat situ. Tu. Tembak. Tu. Let's go. Slow. Wih. Ni besar ni. Woi. Tus. Woi, mana? Besar weh. Ya. Aduh ya. Baik-baik dia ada sengat Gila. Double strike Tapi itulah aku tak ni. Baik-baik tau. Ambil gambar. Baik-baik dia ada sengat.
Ready. Jap. Okey. Papa rasa bukan keli tu. Kalau keli dia dah hebat dah. Nampaknya tadi nak ada kaya semua tak habis makan. Ini satu orang ni kita ke apa dah dalam ni. Okay guys, betul lah kita sambung lain hari. So hari ni dapat apa? Dia naik 2 ekor keli. Seekor keli, seekor haruan. Haruan tu yang pelik tu. Dia pernah dapat haruan kat sini? Pernah juga kan? Pernah juga dapat haruan kat sini pakai cengkerik. Ya, jumpa lagi ya. Salam.